Di sebuah desa nan permai Kampung Parit Lapis Maimun, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, tangisan bayi memecah hening tatkala fajar menyingsing pada tanggal 16 Mac 1967. Beliau, anak keempat daripada 9 orang saudara seibu sebapa, tumbuh mekar dalam kasih sayang keluarga nan harmoni. Sejak kecil, kewibawaannya terserlah sebagai pendidik. Memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Sri Laksana dan seterusnya ke Sekolah Menengah Datuk Sulaiman di Parit Sulong. Demi mengejar impian menjadi pendidik, beliau meneruskan perjalanan ilmunya di Maktab Perguruan Muhammad Khalid, Johor Bahru, dan kemudian di Open University, Malaysia. Ternyata, usia tidak pernah menghalangnya untuk menyambung pelajaran kerana baginya ilmu itu tiada penghujungnya. Kerjayanya sebagai guru bermula di Sekolah Kebangsaan Parit Sulong sebelum berpindah ke Sekolah Kebangsaan Sri Langat, Banting. Usaha gigih sepanjang perkhidmatan telah banyak mencipta kejayaan besar buat sekolah ini, termasuklah gelaran Sekolah Harapan Negara dan Sekolah Kluster Kecemerlangan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali. Di samping menjadi guru cemerlang, beliau juga seorang isteri dan ibu yang penyayang. Bersama suaminya, Wahid bin Ahmad, mereka dikurniakan 7 anak dan 2 cucu yang menceriakan kehidupan mereka. 36 tahun dalam perkhidmatan telah sampai ke penghujung. Rutin harian ke sekolah akan terhapus dalam diary kehidupan. Namun, jasa dan pengorbanannya akan terus dikenang sepanjang zaman. Kerana seorang guru yang berdedikasi, ibarat lilin yang menerangi kehidupan anak muridnya. Begitulah kisah seorang pendidik bernama Jawiah binti Jonid, yang bakti dan jasanya akan sentiasa dihargai.
kau titip tahun-tahun setia di persada bakti penuh makna. Hari-hari silih berganti, menabur ilmu, mencurah budi. Kini tiba waktu beristirahat, bukan tanda langkah terhenti, namun jejakmu tetap terikat dalam hati, dalam memori. Jasamu bukan sekadar kata, terukir indah di jiwa semua. Semoga hari-hari mendatang mewarnai hidup dengan tenang. Biar mentari terus bersinar, menyuluh langkah dengan mesra. Selamat bersara, sahabat tercinta. Moga bahagia selamanya. Assalamualaikum. Hai, ingat lagi ke saya? Saya Cikgu Jawiah binti Jonet. Dah lama berkhidmat dalam bidang pendidikan ni. 36 tahun. Sekolah pertama saya dulu di Sekolah Kebangsaan Parit Sulong, tempat kelahiran saya. 2 tahun selepas tu, saya berkahwin dengan suami saya, Cikgu Wahid bin Ahmad. Dan selepas tu, saya bertukar ke Sekolah Kebangsaan Seri Langat. Mulai tahun 1991 hingga sekarang. Lama kan? Saya berada di Sekolah Seri Langat ni dah 34 tahun. Daripada saya belum ada anak, hinggalah saya ada anak 7 orang. Dan kini telah pun bercucu. Cucu saya pun dah 2 orang. Nampaknya masa sangat singkat. Dulu saya ingat masa perkhidmatan saya ni lama. Nak menunggu pesara tu memang lama. Tapi hari ni alhamdulillah tercapai hati untuk bersara. Sepanjang 34 tahun di SK Seri Langat ini, memang banyak kenangan yang indah, yang mengusik jiwa saya, dan semuanya akan tersimpan. Saya jadikan satu memori indah yang saya kenang selamanya. Buat rakan-rakan sekerja, terima kasih atas segalanya. Anda semua telah mewarnai kehidupan saya. Terima kasih atas segala kerjasama, dorongan, malah bantuan yang saya rasa tidak terbalas rasanya. Dengan segala kata-kata. Semoga Allah sajalah yang membalas jasa baik kalian. Saya sangat terharu dengan sikap, kerjasama dan perhatian kawan-kawan dari semasa ke semasa. Terima kasih semua. Tidak dilupakan barisan pentadbir. Dari awal saya berkhidmat di sekolah ini hinggalah ke hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kepercayaan dan dorongan yang anda semua telah berikan sepanjang perkhidmatan saya di sekolah ini. Untuk anak-anak yang dikasihi, anak-anak di hadapan cikgu ini adalah anak-anak yang hebat. Teruskan perjuangan. Cikgu doakan anak-anak di hadapan cikgu ini akan terus cemerlang di dunia dan di akhirat.
Tak lupa juga buat ahli keluarga, terutamanya suami dan anak-anak yang sangat memahami dan membantu dalam apa jua bidang. Andalah kehebatan saya. Terima kasih semua. I love you. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai saya antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina memasang luka di pasar di Tanjung Jati, di dalam hati tidak ku lupa, bagaikan rambut tersimpul mati. Bye, I love you.